Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di dalam segmen Tanya Pakar dan hari ini bersama dengan saya Amy Haznida dan kalau boleh tunggu sehingga ke penghujungnya kerana kita ada satu kejutan yang menarik untuk anda yang menonton Tanya Pakar untuk kali ini. Bersama dengan saya hari ini adalah Puan Tini yang mewakili Tini Spa yang mana hari ini Puan Tini kita akan bercakap tentang me time ibu-ibu kan Puan Tini? Betul. Kerana pentingnya seorang ibu tu untuk kekal cergas, kekal cantik, kekal bertenaga untuk mengemudi lah orang kata rumah tangga tu, nak jaga suami, nak jaga anak dan sebagainya. Betul tak Puan Tini? Betul. Okey, mungkin Puan Tini boleh perkenalkan diri sedikit. Berapa lama Puan Tini dah terlibat dalam bidang spa dan sebagainya sebelum saya tanyakan soalan yang pertama pada Puan Tini. Terima kasih Puan Amy atas jemputan hari ini. Saya Puan Tini daripada Tini Spa Beauty Slimming. Kami terletak di Shah Alam, Ampang, Bangi dan Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Alhamdulillah kami baru je menyambut ulang tahun ke-20 Amy. Ya Allah. Kalau masuk tu dah masuk universiti. Kalau anak tu dah masuk universiti lah. Betul. Kalau lelaki dah teruna. Dah teruna. Kalau yang perempuan dah anak dara. 20 tahun tahniah Puan Tini. Terima kasih. Baru je minggu lepas, baru je semalam kita kemarin hari Ahad lepas sambut di Taman Tun Dr. Ismail. Kita tour lah. Tahun ni kita buat tour. Konsep dia daripada Shah Alam, Ampang, Bangi, Taman Tun macam tu. Doakan yang baik-baik. Mungkin boleh buka cawangan lebih di luar, di luar Lembah Kelang dan Kuala Lumpur insya-Allah. Betul, itulah harapan saya. Okey. Puan Tini, bila kita bercakap tentang me time ataupun masa untuk ibu tu recharge kan? Betul. Mungkin Puan Tini boleh cerita dulu dengan kita kenapa pentingnya me time ataupun recharge time ni untuk ibu-ibu. Tak kisahlah yang suri rumah, yang bekerja dan sebagainya, sebab saya rasa memang kedua-duanya memang penat. Betul. Memang letih, boleh mencapai ke tahap burn out kalau diabaikanlah orang kata kesihatan, kecergasan dan sebagainya. Silakan Puan Tini. Okey. Siapa setuju dengan saya yang ibu ni ialah tonggak keluarga? Setuju. Setuju kan? Ibu ni adalah tonggak keluarga di mana apabila ibu sihat dan happy, dia akan membangunkan ataupun membesarkan keluarga yang happy, sihat, harmoni kan. Jadi ibu perlu menjaga kesihatan fizikal dan juga mental. Betul. Jadi dari segi mengelarikan diri daripada kesibukan kerja untuk fokus pada diri sendiri supaya bila kita recharge tu apa yang kita buat masa dekat spa tu ialah untuk kadang-kadang buat urutan tu apa yang dia impactnya ialah bukan sahaja okey, ada orang tanya kalau tak boleh tidur malam makan pil je lah. Boleh, masalah itu pun boleh, tapi ini apabila kita buat urutan, dia bukan sahaja melegakan kesakitan otot. Biasa wanita bekerja dekat sini stres, tegang sangat. Jadi dekat bahagian head and shoulder ni memang sangat tegang. Dia dapat melancarkan peredaran darah, dapat melegakan ketegangan otot dan dapat membuang toksin dari segi sistem limfa kita. Dia dapat melancarkan lagi melalui lymphatic drainage. Dan juga merembeskan hormon-hormon happy hormon seperti oksitosin, endorfin, dopamin, itu semua dapat memberikan kesan bukan saja dari segi fizikal tu, dari biokimia juga. Jadi bila sebab tu kita kata lepas kita buat rawatan tu kita rasa leganya. Berbeza dengan ambil pil tadi memang memberi efek direct lah, tapi yang ini dia memberi kesan secara keseluruhan. Jadi ibu memang perlu untuk ada me time tu. Itu kalau urutan lah. Kalau facial lain pula kesannya daripada segi kesihatan, kecantikan. Baik, Puan Tini, ada orang kata macam kalau kita buat rawatan urutan ke ataupun buat facial ke di spa kan, ia adalah satu treatment ataupun cara untuk me time yang luxury, mewah. Tu yang menyebabkan kadang-kadang takut ibu-ibu ni nak pergi kan. Takut kadang-kadang mungkin lari sikit bajet ataupun macam memikirkan kalau belanja duit yang pergi spa ni ke sini untuk anak-anak dan sebagainya lebih penting kot. Biasanya orang akan fikir macam tu. Tapi sebenarnya saya rasa itu pelaburan untuk kesihatan, kecergasan ibu itu sendiri. Mungkin Puan Tini sendiri ada pendapat tentang hal ni. Saya setuju ialah pelaburan untuk kesihatan wanita. Sebab apa? Ramai yang datang ke Tini Spa pun dia ada isu tertentu
Contoh yang terbaru, isu sakit lutut. Contoh ataupun susah tidur malam. So apabila sakit lutut, sakit lutut dan kita ada rawatan untuk melegakan kesakitan lutut tu dengan menggunakan Indiba Pain Management. Contoh. Jadi apabila dia dah buat rawatan tu dengan efektif lah, balik lebih lega. Dia bagi saya itu bukan lagi kemewahan, itu ialah lebih kepada keperluan badan. Jadi kita nak pakai lama kan, nak pakai lama. Jadi itu lebih orang kata memberi pulangan lah kepada diri kita. Tapi ada mungkin kena sekiranya ada kekangan bajet, jadi mungkin kita boleh tentukan, pilihlah rawatan-rawatan tertentu yang untuk memenuhi ataupun keperluan kita, diri kita pada masa itulah. Mengikut bajet yang kita ada. Okey, Puan Tini. Saya nak tanya, kalau macam ibu-ibu yang penat menguruskan anak-anak, mungkin juga ada ibu-ibu yang bekerja juga kan. Kalau si rumah pun bekerja juga tanpa henti di rumah. Betul. Jadi sebenarnya rawatan apa kalau biasanya di spa yang dapat membantu untuk betul-betul recharge balik tenaga ibu-ibu ni? Sebab kalau saya tanya pada saya yang tak ada kepakaran ni, saya tahu massage je. Tapi betul. Saya rasa memang banyak sebenarnya kan rawatan-rawatan lain juga. Ya, betul. Antara yang paling popular untuk recharge, of course macam Amy sebut tadi, untuk urutan. Betul. Urutan tu dapat satu, saya cakap, melancarkan peredaran darah, dia dapat melegakan ketegangan, memecah buang angin dan juga buang toksin dalam badan, lymphatic drainage kita semua improve. Ini yang melegakan lah, memberi kelegaan, dan juga merembeskan happy hormones kita. Itu yang paling best lah. Jadi balik tu memang malam dapat tidur lena. Itu antara benefits lain yang kita dapat. Yang kedua ialah kalau kita dapat pairkan dengan sauna. Sauna dia dapat membuang toksin dengan lebih baik, dan diakhiri dengan mandian garam, Himalayan salt. Sebab dia ada ion-ion garam tu dapat melegakan kesakitan otot dan sebagainya. Itu antara rawatan yang saya suggest untuk pelanggan-pelanggan. Kalau dia tak ada itu untuk merehatkan. Tapi kalau untuk spesifik kulit tu ada rawatan yang lain lah. Dan kalau ada spesifik lagi macam sakit lutut, sakit pinggang dan untuk slimming selepas bersalin, itu ada spesifik rawatan yang lain. Okey. Tapi orang kata macam setiap rawatan yang diberikan di spa ni ada impact dia ataupun ada kesan dia yang tertentu. Betul. Cuma kalau macam kita yang betul-betul ibu-ibu yang kepenatan, keletihan, mungkin nak recharge sikit emosi kita pun penting juga. Lepas tu tenaga juga mungkin boleh cuba massage. Dan saya cukup sekadar massage. Tapi massage pun ada beberapa jenis juga. Yang kalau yang stres dari segi drain lah, dari segi energi dan juga emosi, saya sarankan aromaterapi massage. Dia sangat melegakan, dan selain tu dia memberikan kesan terapeutik sebab dia ada menggunakan aromaterapi oil. Aromaterapi oil ni kita pati bunga yang memberi kesan kelegaan ikut pada pati yang kita gunakan lah, macam lavender, geranium tu memberikan ketenangan, macam tu. Yelah, nama pun aromaterapi, jadi ada aroma-aroma yang dapat memberi kelegaan, dapat memberi ketenangan juga kepada ibu-ibu yang diurut lah kan. Betul. Okey, Puan Tini, saya nak tanya juga satu lagi soalan ni. Bagaimana rawatan kecantikan ataupun rawatan massage dan sebagainya di spa ni dapat membantu bukan sahaja memulihkan orang kata tenaga yang drain tadi, tapi dari segi semangat ibu-ibu juga. Bagaimana dapat membantu meningkatkan keyakinan diri mereka juga sebenarnya, Puan, selepas menjalani apa-apa rawatan di spa ni. Okey, saya bagi satu cerita, boleh? Boleh. Tahun 2000, masa tu saya mula-mula buka Tini Spa masa tu kita buat anniversary di Ampang. Ada satu pelanggan kita, muda lagi masa tu, dia datang kepada saya, terima kasih Puan buat rawatan kepada saya, kulit saya makin okey. Dia dalam bidang sales. So sales, you have to meet a lot of people. So kena berinteraksi dengan ramai orang. Dia rasa yakin diri sangat jatuh, tapi bila dia dah buat rawatan tu, yakin diri dia makin meningkat. Semakin yakin diri, dia cakap, Puan, terima kasih, saya baru naik pangkat.
Alhamdulillah. Itu memberikan saya lebih semangat untuk membantu lebih ramai wanita. Dan for me as a pengusaha, saya memang menganggap itu ialah ikigai saya. Amy tahu tak ikigai? Falsafah Jepun. Okey, apa tu maksudnya? Ikigai tu dia ialah dia dah sampai kita punya life purpose tau. Okay. Di mana apa yang saya buat ni ialah minat saya, dan I get paid doing that, and at the same time I add value to other people's life. So dia ada 3 elemen ni dalam ikigai. Okay. So dia, saya rasa macam wah, okey. Bukan itu saja, dia tak berhenti di situ saja, tetapi juga baru ni kita baru buat ulang tahun ke-20 Tinispa. Puan tu memang dah berbelas tahun dengan kita buat rawatan. Dia memang kata, puan, lepas saya buat muka, saya buat ni, sekarang saya sakit lutut, sekarang saya buat lutut pun dah semakin pulih, alhamdulillah. Saya dah tak payah pakai tongkat. Itu yang dekat Ampang. Itu dekat Ampang. Yang dekat Shah Alam dah solat tak payah pakai kerusi. So saya rasa macam bukan saja dia memberikan kesan secara fizikal, tapi dia mengubah lifestyle kita kepada yang lebih baik. Dan sebenarnya bukan mengubah kehidupan klien kita, tapi kita juga sebagai orang yang memberikan rawatan. Betul, dia memberikan satisfaction lah, memberikan kepuasan, memberikan kepuasan kepada kita untuk buat lagi dan menyentuh lebih ramai wanita yang memerlukan rawatan. Dan sebenarnya saya tertarik bila Puan Tini sebut sakit lutut, sebab saya rasa pada zaman sekarang ni masalah utama adalah sakit lutut. Adalah common berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Betul. Bukan sahaja yang berusia, yang muda-muda sekarang pun mudah nak sakit lutut. Mungkin juga atas bebanan kerja dan sebagainya, mungkin juga lifestyle kita kan. Dan orang kata bila kita menyebut tentang rawatan di spa ni, sebenarnya ia bukan sahaja membantu untuk kita kembali tenang, kembali segar, kembali cergas, tetapi memulihkan dari dalaman juga. Maksudnya untuk kita boost energi kita, untuk kita memberi manfaat kepada orang lain pula. Contoh macam ni lah, kita tengah sembang-sembang ni, bila ibu yang buat rawatan di spa, bila dia balik tu, dia akan serve lebih lagi kepada family dia. Betul, itu yang saya suka. Sebab tu saya selalu pesan kepada terapis kita, cakap kita buat rawatan ikhlas dan bantu, mesti ada niat membantu ibu. Sebab apabila mereka pulang ke pangkuan family, dia boleh serve the family even more. Dan juga bukan saja dekat rumah, tapi juga dekat tempat kerja, dari segi kerjaya beliau. Macam mana rawatan-rawatan ni? Okey, saya nak kongsi jugalah, Amy, mungkin orang kata macam mana lutut ni boleh baik sebentar. Kita menggunakan satu teknologi. Kita menggunakan Indiba machine yang kita import daripada Spain. Yang ni sebab tu Tinispa dia sangat unik. Kita adalah kombinasi antara tradisional dan juga modern, menggunakan scientific evidence, menggunakan kajian klinikal. Indiba ni mesin yang diimport radio frequency. Radio frequency dia sangat special, iaitu dia menggunakan frekuensi 448 MHz. Kenapa 448 MHz tu, Amy? Sebab dia memberikan ialah frekuensi mana sel badan kita yang paling optimum. Dia macam radio lah. Kalau kita cari radio dekat frekuensi dia tu kan, yang paling clear dekat 99.8 contoh. Yang ni sama juga. 448 MHz ialah di mana kilohertz, 448 kilohertz tu di mana body kita adalah di tahap yang optimum. Jadi dia merangsang sel tu untuk baik pulih lebih baik, meningkatkan metabolisme badan yang lebih baik, dan juga perjalanan darah yang lebih baik. Sebab tu baik pulih berlaku. Indiba tadi, Indiba tu dia boleh buat apa? Indiba dia boleh buat pain management, yang mana atlet-atlet antarabangsa seperti Messi, Rafael Nadal, dia menggunakan, itulah secret weapon dia orang untuk baik pulih cepat selepas sports injury. Mereka pun menggunakan kaki kan? Betul. Dan bukan saja kaki, tapi juga dia untuk terbukti secara klinikal untuk slimming tadi. Slimming. Slimming menarik, untuk burn fat. Untuk ibu-ibu yang lepas bersalin, dia nak kembali langsing, dia boleh menggunakan Indiba slimming treatment. Jadi pain management, Indiba slimming treatment, macam tu. Dan bukan itu saja, dia boleh guna untuk lifting lah, untuk
menganjalkan kulit, meremajakan kulit. Sebab apa? 448 kilohertz tadi. Okey. Kesan sangat luar biasa. Sesuatu yang baru saya belajar hari ni, Puan Tini. Itu antara permintaan yang paling tinggi dekat Tini Spa ialah Indiba pain management, slimming dan slimming tadi tu. Okey. Tapi sebenarnya kan Puan Tini, bila saya bersembang dengan Puan Tini di belakang kamera tadi, Puan Tini ada sesuatu yang nak dikongsikan juga dengan penonton kita. Jadi ada 5, betul? Kalau tak salah betul. 5 rawatan. 5 rawatan voucher yang akan kita berikan kepada penonton-penonton bertuah kita. Jadi apa yang perlu anda buat ialah anda share sesi live kita ini. Kemudian tuliskan komen kenapa anda nak dapatkan rawatan di Tini Spa dan anda akan menerima rawatan percuma di Tini Spa. Kalau nak tahu rawatan apa, kenalah buat dulu. Buat dulu nanti kita bagi. Dan juga kena komen di situ kenapa nak dapatkan rawatan di Tini Spa. Okey, terima kasih Puan Tini. Okey, soalan yang terakhir dan saya rasa ini soalan yang paling kalau isteri-isteri di luar dengar, memang ini yang paling diorang nak tahu sekali jawapannya daripada Puan Tini. Panas ke? Panas-panas sikit lah. Okey. Puan Tini, kenapa pentingnya suami memainkan peranan bila isteri nak recharge ataupun nak ada me time ni, Puan Tini? Okey. Ni saya terus teranglah. Kebanyakan wanita yang datang ke Tini Spa ni, mereka sebenarnya dah ada duit sendiri. Jadi dia tak perlu pun bantuan daripada kewangan daripada suami. Apa yang mereka perlukan ialah izin daripada suami. Kita nak keluar kan, minta izin dulu daripada suami. Jadi izin. Kalau lagi bonus lagi, Amy dapat tolong jagakan anak. Jadi itu memang best betul. Maybe 1 to 2 hours tu, abang minta tolong jaga anak sekejap je. Jadi kita keluar untuk buat rawatan. Dan lagi bonus kan Amy, kalau dapat hulurkan sikit dekat isteri tu lah. Itu lagi duit poket tepi pula. Poket tepi kalau boleh. Betul. Kalau tak boleh, rata-rata saya nampak sekarang, rata-rata wanita dia berbelanja dengan duit dia sendiri. Cuma dia perlukan izin dan restu daripada suami untuk keluarlah untuk dapatkan rawatan tu. Juga bantuan lah mungkin di rumah. Bantuan di rumah. Support. Itu saja yang kita perlukan. Senang kan jadi wanita? Senang je nak jadi lelaki, nak jaga wanita, insya-Allah. Sebenarnya kalau bila itulah orang kata happy wife happy life kan. Jadi orang kata bahagiakan isteri tu, bahagialah rumah tangga tu. Bukan sahaja suami bahagia, anak-anak pun bahagia, rumah tangga pun jadi harmoni. Baik, mungkin ada kata-kata terakhir daripada Puan Tini, kenapa pentingnya untuk ibu-ibu ni dapatkan rawatan di spa ataupun me time supaya dapat membangkitkan semula semangat ataupun orang kata dapat recharge balik tenaga-tenaga yang dah hilang bila sibuk menguruskan rumah tangga. Silakan. Pesanan kepada ibu-ibu yang di luar sana ataupun kawan wanita yang di luar sana, kita sekarang ramai yang dah menjana pendapatan sendiri kan. Duduk rumah pun jana pendapatan sendiri. Very hardworking kan kita kaum wanita ni. Jadi ambillah masa dan sedikit investment atau pelaburan untuk laburkan kepada kesihatan diri, kesihatan wellness lah. Wellness tu kita kena, orang kata wellness tu mahal, sebenarnya kalau illness tu lagi mahal. Jadi kita jaga kesihatan diri kita untuk keluarga juga, untuk kita curahkan. Sebab bila kita nak sayang keluarga, kita kena sayang diri kita dulu supaya kita dapat lebih curahkan lagi, lebih buat family, insyaAllah. Sebab bila kita sayang dengan keluarga tu Tini, waktu tu lah kita akan jaga diri kita. Sebab kita nak ada sentiasa dengan mereka, betul tak? Betul lah. So perempuan, don't forget to stop and thank and celebrate your body. Dan jangan abaikan hint-hint yang diberikan oleh badan tu. Kalau dah sakit-sakit apa semua tu, take action. Dan keluarkan sedikit belanja. Bukan orang kata untuk huha-huha pun, tapi sebenarnya untuk diri sendiri dan untuk kegunaan, kerana kita nak guna badan kita ni sampailah kita tak ada nanti, betul tak? Betul kan? Okay, jadi ingat pesan Puan Tini tu, dan jangan lupa seperti mana yang Puan Tini katakan tadi, ada 5 giveaway untuk penonton bertuah. Jadi seperti mana saya cakap, kena share sesi live ni dan berikan komen anda di ruangan
komen tu tulis kenapa nak dapatkan rawatan di Tini Spa. Dan kita akan pilih komen yang paling menarik, komen yang paling orang kata betul-betul nak lah ni kan. Untuk kita berikan voucher rawatan di Tini Spa. Ya, boleh claim di mana-mana cawangan lah, di Shah Alam ke, Ampang ke, Bangi ataupun Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur. Okey, baik. Dan kita doakan Puan Tini kalau boleh buka lagi di luar cawangan di seluruh Malaysia. Betul, doa itu impian saya. Dan kita boleh bagi hadiah lagi untuk ibu-ibu di luar kawasan KL dan Lembah Kelang ni. Baik, kita jumpa lagi di segmen Tanya Pakai akan datang bersama dengan saya hari ini, Amy Hazmida sebagai hostnya, dan Puan Hartini Halim daripada Tini Spa. Dan kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik, hargai diri anda sebagai ibu. Tunjukkan tanda sokongan anda kepada Pak Emma dengan mengikuti kami di social media kami, di IG, di TikTok, di Facebook, dan subscribe majalah Pak Emma di YouTube. Kita jumpa lagi di segmen yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Bye.